pagi guys. Aku sekarang berada di pondok. Pondok yang hampir roboh. Jadi sekarang aku berada di satu tempat lagi, dimana sekarang aktiviti kita cuma jalan-jalan. Tak sempat hari ini. Kejap lagi mungkin aku akan bergerak balik ke Kuching. Jadi kita tak sempatlah nak buat kerja yang banyak-banyak. Kita cuma pergi tengok dan memantau sahaja. Lagi satu aku nak tengok akunya nanas ni banyak berbuah. Nanas dia banyak berbuah, tapi aku dah lama tak merasa buah dia ni. Memanjang hilang. Memanjang hilang binatang yang makan. Jadi kat sini aku tengok banyak lagi keluar buah-buah baru. Mungkin musim dah lah. Sekarang ni mungkin musim dah. Oh, tu dah. Banyak tu. Setiap pokok ada. Setiap pokok ada buah. Sambil tu aku tengok juga akunya perkembangan pokok-pokok ni sawit. Sungguh mengujakan kerana di setiap pokok ianya mengeluarkan buah lah, buah pasir. Ini dia guys. Ada keluar bunga lagi. Ini pun dalam 3 tahun lebih juga pokok ni. Tengok agak semak sebab aku last hari tu aku clearkan dia bulan bila, bulan 2-3 bulan yang lepas. Jadi sekarang dia naik lagi. Tu dah. Dah. Ini pun kena clear juga ni nanti. Boleh dikatakan 90% lah. Setiap pokok ianya ada mengeluarkan buah pasir. Tengok buah nanas pun banyak. Setiap pokok dia ada buah. Tu lagi. Tapi itulah aku lama tak rasa aku punya buah nanas ni. Nasib binatang yang makan. Buah nanas memang banyak guys. Lama aku tak jumpa ni. Setiap pokok ada buah. Sama juga. Tu belum cek lagi bawah-bawah tu. Bawah tu pun belum clear lagi. Banyak kerja guys. Tapi tak apa. Satu pengalaman yang menarik. Tu. Aku masa dah tak mengizinkan ni. Jadi aku datang sekadar tengok-tengok je lah. Rumput dia pun dah naik lagi. Udah. Tapi ada juga yang belum ada buah. Ini guys, buah nanas ada yang dah besar ni. Tapi ini belum matang ni. Belum matang. Ada yang dah masak dah buah sawit ni. Sayang sungguh lah. Sana. Mana lagi? Ini pun ada. Ni yang paling hujung. Nak tengok buah dia. Tapi ini belum lagi lah. Kepal nanti aku kena clearkan juga bawah dia ni. Kita buang dulu mana yang buruk-buruk ni. Ikutkan banyak ni. Rumput dia cepat naik guys. Hari tu aku tebas dia dah naik lagi.
memang sungguh mencabar sebenarnya mengendalikan kebun. Kalau kita full time di sini, mungkinlah benda tu akan terkawal lah. Ini kalau kita hanya ujung minggu je, memang agak merunsingkan lah sebenarnya. Terutama sekali dalam pengawalan rumput-rumput dia ni. Dia kalau sebulan dua, kalau kita tak clear, habis lah. Kalau kita tak follow up, dia akan naik balik dengan cepat. Dia berbeza tau, kalau kita potong rumput dengan racun rumput. Kalau kita racun, ya agak lambat sikit dia nak naik balik. Tapi kalau kita potong, dia memang laju. Aku pun tak faham sebab apa. Mungkin sebab kita potong tu tak sampai ke bawah lah, tak sampai ke akar dah. Jadi dia cepat naik. Berbanding dengan racun lah, meracun kita tahulah fungsi dia macam mana. So moga-moga lah diberi kesihatan yang berpanjangan untuk kita terus mengurus kebun-kebun ni. Sekarang ni memang dah tiba masa dia juga. Sekarang ni dah dalam 3 tahun lebih gak ni sini. Dalam, kalau tak silap aku hari tu, dalam kawasan ni aku tanam dalam 60 lebih pokok je. Tapi 60 lebih pun kalau kita jarang membuat selenggaraan, dia jadi macam beratus-ratus pokok. Sebab apa? Sebab campur dengan rumput. Aduh. Sini banyak rumput lalang dan rumput ulat bulu tu. Ini dia guys, rumput ulat bulu tu. Nah, ni. Kalau kita tarik dia macam ni. Kita cari yang dah matang sikit. Dulu aku selalu main benda ni. Oh, tertarik. Oh. Dia jadi macam ulat bulu. Atau aku panggil dia rumput ulat bulu. Yang ni memang sekejap naik. Nah, tengok dia hidup bertumpuk-tumpuk. Kalau kita potong tak habis sampai ke bawah, memang cepat dia naik balik. Lagi satu ni rumput ni. Dia ada biji benih dia ni. Ini paling payah nak apa? Payah nak habis. Dia kat mana-mana ada. Ini kalau dia betul-betul dah tua, apa dia punya batang-batang tu keras. Aku panggil dia rumput malai. Inilah, macam ni lah cara dia je. Terpijak-pijak dulu. Sementara kalau kita pijak ni, dia lambat sikit dia naik. Terpatahkan di bawah dia ni. Okay guys, itu serba sedikit perkongsian aku. Ada buah nanas banyak, tapi masih kecil-kecil. Ada yang baru nak keluar. Tapi itulah nanas tu. Aku dah lama tak rasa nanas di kebun ni. Sebab asyik kena makan binatang saja. Maklumlah jauh dari penempatan. Lagi salah satu mungkin ada juga oknum-oknum yang apa sesuka hati mengambil buah dia yang dah matang. Tak apalah, anggap je lah sedekah dengan diorang, sedekah dengan binatang. So itulah tadi perkembangan perkebunan ataupun kebun sawit yang kecil ni, di mana setiap pokok sekarang ni sudah mengeluarkan buah pasir dan perlu ada rawatan lah. Mana ada juga yang tidak bagus pokok dah, jadi perlu perawatan.
dan pembajaan yang baru. Sebab kawasan ni aku rasa dah lama dah aku tak baja. Lama tak baja, tapi ia juga boleh menghasilkan buah, cuma tidak berapa cun lah nanti. Dan ianya sekarang ni rasa aku memang dah perlu dibagi baja buah lah, baja buah yang betul, supaya yang generasi bunga-bunga yang akan datang tu dia akan terus menghasilkan buah yang baik dan berat. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Apapun, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Apapun, ini hanyalah sekadar perkongsian, bukannya untuk menunjuk-nunjuk, sekadar menyimpan kenangan. Di masa-masa akan datang aku boleh tengok balik, aku boleh flashback balik, throwback balik video-video aku berkenaan dengan usaha sendirilah. Oke guys, salam sayang buat semua, bye bye.